majlis. Kita mulakan majlis kita dengan bacaan Al-Fatihah dan doa. Al-Fatihah. Terima kasih kepada Ustaz Nas Muhammad Ali selaku wakil kepada Madrasah Al-Hijrah. Saya hormati sahabat saya Cik Fauzi selaku Timbalan Presiden Timbalan, dan juga Tuan Haji Alistair Selain Nabi Mambani selaku isteri saya hormat kepada Mr. Bikers, rakan-rakan Bikers, isteri-isteri kepada penunggang-penunggang motosikal, isteri-isteri Bikers, adik-adik Hafiz dan barisan dari tangan Hafiz Al-Hijrah ini. Jadi pertamanya kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak madrasah di atas kesudian menerima kehadiran kami pada pagi ini. Alhamdulillah, ini adalah atas selesai madrasah yang ke-149 atau 150 di sepanjang aktiviti kami, dan di Mersing ini selesai ini adalah madrasah yang keempat atau kelima yang kita ziarah. Sebelum-sebelumnya kami pernah juga ke Mersing berziarah staff saya ingat dalam tahun sebelum PKP 2014-2015 maksudnya. Dan pada waktu itu juga kami menziarahi 3 keluarga Islam bersama dengan pemberita surat khabar Kusmo ataupun Metro Islam. Jadi kalau kita tengok balik, test balik, kalau rajin buka surat khabar lama, insyaAllah adalah berita mengenai Universal Bikers di Mersing pada tahun tersebut. Jadi hari ini kita datang sekali lagi. Terima kasih sekali lagi pada pihak madrasah kerana sudi dari bagian kami pada kali ini. Terima kasih juga kepada rakan-rakan daripada kelab yang bersama dengan kami, SG6, Southern dan juga Southern Desmo motor yang turut bersama pada kali pada kali ini.